terdapat dakwaan bahawa Yusof Router ini telah diperangkap. Hai, Assalamualaikum. Saya percaya anda semua tahu berkaitan dengan kes Yusof Router yang telah pun dilepaskan dan dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Ini bermakna Mahkamah Tinggi pada ketika itu berpendapat bahawa tidak selamat untuk memanggil Yusof untuk memasukkan pembelaan. Apa maksud memasukkan pembelaan ini? Maksudnya, pihak mahkamah menilai keterangan. Secara maksimum dia nilai keterangan pegawai penyiasat, ahli kimia, pegawai tangkap, semua saksi dan tengok ada tak sebarang elemen ataupun bukti yang boleh memenuhi elemen pertuduhan pengedaran dadah berbahaya dan juga pemilikan senjata yang dipertuduhkan ke atas satu-satu tertuduh tersebut. Dan Mahkamah Tinggi dalam kes ini berpendapat tidak ada sebarang keterangan yang boleh membawa kepada pembuktian elemen-elemen yang diperlukan dalam kes ini.